Guys, jom kita ke Bangkok dengan tayar Duro. Pukul 3 macam tu kita keluar daripada rumah. 5.40 Sungai Perak arah utara. Isi minyak dulu. So dalam video sebelum ni korang tengok Pin tukar tayar Husky ni untuk pergi ke Janda Baik. Tapi sebabkan Pin rasa macam kalau pergi Janda Baik macam tak rasa lah. Macam mana nak rasa motor ni So Pin decide untuk pergi ke Bangkok untuk rasa tayar Duro DM1325 ni. Jom ikut Pin. Okay, so ni rupa tayar Duro DM1325. Hari tu baru jalan lebih kurang dalam 200 km. Okay, ni tayar belakang. DM1325 ni ada ke tayar skuter. Ni dia. Ni tayar skuter. Okay, hari tu kita tukar steering cone juga sebab dia dah tiba masa dia. Dari KL straight sampai Sungai Perak baru kita stop. So jadi kita tengok kat mana kita nak stop untuk next punya hentian. 8.12 Shell Gurun Utara. Kita lurus Pungkok dulu. Last nanti kita isi minyak sebelum masuk border lah. 9.11 Petron Bukit Kayu Hitam. Last isi minyak. 9.42 dekat border. Pukul 9 check in. So kita jumpa hotel yang ini. Tidur je kat sini. Dan kat tu dia bagi tahu Bangkok lagi 971 km ya. 9 suku makan dulu. Good morning guys. So sekarang pukul 7.05 kita akan teruskan perjalanan kita ke arah utara. So hari ni tak pasti kita akan ke Chumphon ataupun ke Prachuap Khirikan ataupun ke Hua Hin. Tengok mana yang sempat lah. Let's go. Okay, kita singgah 7-Eleven dulu untuk grab sikit sarapan pagi. Hari ni perjalanan kita memang panjang. Jadi kita harap kalau boleh kita sampai lagi depan lagi bagus. Nanti makan tengah hari nanti baru kita akan stop makan berhenti. Ni kita akan makan berlari. Biasa kalau kita datang 7-Eleven, antara salah satu benda-benda yang Pin suka pergi tengok adalah ni dekat bahagian ubat-ubat dia. Hari tu kita dah beli yang ni untuk sakit-sakit belakang. Oh, baik punya ubat ni. Yang ni ada yang Pin jumpa macam baru ni. Ni untuk sakit perut. Pin memang selalu sakit perut. Jadi macam boleh try. Okey, 11.20 sampai Route 41. Korang jangan salah anggap je. Sebab tadi masa dekat 7-Eleven yang kita stop tu, saya kena buat kerja lah. Delay lah pula 1 jam lebih. So jom kita teruskan perjalanan. Tengok next kita akan stop kat mana pula. Sekali lagi kita berhenti di 7-Eleven. First isi minyak dekat Thailand. 5.08 akhirnya sampai dekat Kangaroo guys. Duro sampai di PTT Kangaroo Chumphon. Cemerlang Duro DM1325. Daripada Suratani ke Chumphon ni, jalan dia nampak macam straight tapi beralun-alun. Morning guys. So hari ketiga 5.51. Awal kan? Hari ni 10 jam perjalanan. So jarak perjalanan hari ni lebih kurang 583 km macam tu. Agak tough sikit sebab semalam kita tidur dekat Chumphon. Kita tak sempat nak naik lagi ke atas ke Prachuap ke apa ke. So hari ni dia akan jadi tough sikit dengan beberapa tempat lagi kita nak stop. Let's go. Okay guys, so 7.40 sampai angsa viral. Ngam dah kebas Pungkok kan. Kita sampai. So ambil gambar sikit. Rega-regangkan otot. Kita akan teruskan perjalanan untuk cari tempat breakfast. 8.29 kita sampai kat Mariam Muslim Restaurant. Makan dulu. Okay, tanpa stiker dulu, tanda hadir. Rumah petrol lah. Matahari terpacak di atas kepala guys. Sekarang kita berada di Raja Bakti Park. Look at this. Sekarang pukul 11.01. Itu Raja Bakti Park ni adalah tugu peringatan. Patung 7 ni adalah patung 7 raja diorang. Dia tempat ni dibuat oleh Army Thai Masuk free tau. Sangat mengantuk ya. Sekarang pukul 12.15. Kita berada di area Pechaburi. Minum dulu. Okay guys. Pukul 2.30 kita berhenti lagi. Sekarang kita dekat Samut Sakon. Ambil aircon jap. Panas gila kat luar sana. Hello Bangkok. Chao Phraya River. Kita nak melintas. 7.38 akhirnya touchdown Pattaya. Okay guys, so sekarang ni Pin dah berjaya sampai dekat Pattaya. And belakang ni adalah 7-Eleven Pattaya yang viral tu lah. Alhamdulillah. Dengan lebih kurang jarak 1,644 km daripada Kuala Lumpur, kita berjaya sampai ke Pattaya dengan menggunakan tayar Duro DM1325. Mesti korang nak kata, Pin kata pergi Bangkok. Dah terlajak, nak buat macam mana? Ada simpang tu.
Tiba-tiba termasuk Pattaya. So sampailah Pattaya. So kita tengok keadaan Taya memang sangat cemerlang. Jadi kalau korang yang berminat nak cari Taya untuk skuter Taya skuter, korang boleh cari Duro DM1325 ni. So far kita jalan dekat jalan Thailand, berdebu, berpasir, berminyak, jalan yang menggerutu. Tak menjadi masalah. Hujan lebat, panas terik, semua kita dah lalu lah. Jalan kona-kona, jalan lurus. So kalau korang ada apa-apa soalan, korang nak tanya, korang boleh drop komen kat bawah. Tapi nak masuk dekat dalam, nanti kita sambung video 7-Eleven Pattaya. Jom!